Bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai ada satu biji kereta customer trade-in punya. Pun murah termarket juga. Tahun 2013, Mazda CX-5 ya, 2.0 punya ini. 2.0 Skyactiv G. Harga cuma jual 27,800 saja. Boleh nampak cap masih okey lagi ya. Customer itu trade-in. Okey, cap masih okey lagi. Tapi kereta ni belum puspakom lah. Belum puspakom, tinted pun belum buka juga. Okey, tahun 2000 tak silap 2024 punya tayar. Okey, Goodyear tayar 44. Okey, dalam macam ni. Okey. Leather warna black color lah. Okey, elektronik seat ada bagi you. Ini seat pernah buat lah, ini seat pernah buat. Okey, sebab Mazda punya kereta dia punya leather tak tahan. Ini ori punya. Boleh nampak. Dia lembik, memang lembik, tapi lama-lama boleh nampak dia main crack lah. Boleh nampak crack. Okey, mileage dia 136,000. Servis kat sini. Okey, Android Pay memang ada bagi you lah. Belakang macam ni. Belakang punya warna kilat-kilat macam tu. Itu ori punya. Ori punya. Boleh nampak. Okey, ori punya. Ini sini ada pernah buat lah. Sebab naik turun kereta selalu dia akan crack. Nampak tak cantik lah. Harga jual 27,800. Jak kira okey. Aircon sejuk. Enjin gearbox tak ada masalah. Harga cash lah. Kalau nak buat loan kena masuk kredit dah. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat, boleh kontak lah. Kontak tanya dulu ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.